Hai guys, aku ni gigih nak buat video POV my off day on Friday. Sekarang pukul 12 tengah hari. Aku keluar on the way pergi rumah Kak Nana, pergi ambil dia nak pergi lunch. Aku tak tahulah, dia cakap dia tak mandi lagi. Ya Allah, ni yang Melayu janji pukul 12. Muka lambat. Lunch ya. Hari kita nak lunch makan makanan Korea. Vlog. Orang nak buat vlog lama dah kat sana. So ada apa ada? Kau boleh tengok dekat sini. Ada tom yum seafood, salted egg, fried tom yum hotel. Awesome. Halal tak? Halal guys. Orang yang jual pakai tudung, so halal. Okay, menu yang ada. Balance dia transfer kat aku. Ada balance. Sundubu jiki. Cepat gila. 2 hari siap. Pak, Kari you boleh. Dia sedia semua dokumen semua. Kita habis siap. kat mana? Kan? Pajon. Panjang ni apa? Pajon ni macam kalau kita orang Melayu bagi macam cucuk je lah. Cucuk goreng seafood. Cucuk goreng seafood. Aku nak tokok. Apa nak kita gamuk nak kata? Kalau aku off day, kalau aku keluar dengan Kak Nana, ni tak ampun
Perempuan. Tak perempuan. Abi. Malabar. Abi. Bosan lah kalau keluar kat sana. Malabar, Abi. Malabar, Abi. Tu je tempat dia. Malabar, Habib. So kita nak pergi mana? Dengan bawa caji yang bukan ada caji dalam tu. Kalau hari ni untuk kami jual 610, tapi ada diskaun sikit RM12. So